Abang Haji request nak lunch before solat Jumaat pukul 12 tengah hari. Jadi apakah menunya? Sambal udang, kari kepala ikan Abang Haji. Lepas tu apa lagi yang sesuai? Oh, kena ada telur dadah. Sebab Sazwan dia kalau makan kari dia akan makan kuah dia saja. Lepas tu dia akan makan dengan telur dadah. So insyaAllah sedap ya. Doa. Masak apa tu? Sedap ni. Tengok dah ni. Serbuk kari, lepas tu serbuk ketumbar sikit, kunyit sikit, serbuk cili sikit. Ni asam Jawa. Asam Jawa ni memang asam Jawa yang original tu, picit tu untuk kari kepala ikan Abang Haji. Tadi tak rakam, and then saya tumiskan. Bermula tadi bawang yang telah dihiris, banyak guna bawang. Daun kari, herba campur, 3 sekawan saya tumiskan. Bila dah wangi tu, saya tumiskan pula bawang putih, bawang merah halia yang dari blender ya. And then lepas tu kita pun tumiskan segala serbuk tadi, serbuk kari, serbuk cili, serbuk kunyit, serbuk ketumbar. Goreng dia ya. Kena garing-garing. Lepas tu bubuh air asam Jawa, tumis lagi, garing-garing. Lepas tu bubur air, biarkan, tumis lagi sampai keluar minyak. Barulah kita letak kepala ikan, letak air. Dan nak masak nanti, kita letak santan sikit je. Macam tu cara. Okey, hak ni setelah tumis kali ketiga ya, dah letak air dah ni. Bagi dia masak betul-betul, minyak dia keluar rata betul-betul dekat permukaan tu. Barulah step seterusnya. Macam tu masak ya. Masak pun kena ada step by step kena ada skill ya. Barulah masakan kita tu lain daripada yang lain. Macam tu juga meniaga, barulah perniagaan kita tu lain daripada yang lain. Walaupun banyak orang tiru. Macam tu. Faham tak? Kari kepala ikan Abang Haji. Macam ni. Rupa ini belum bubur santan ya. Kejap lagi kita nak matikan api. Ini cara saya ya. Barulah saya masukkan santan dalam 3 sudu makan macam tu ya. Tapi tak bubur santan pun dah pekat dengan rempah-rempah yang dah kita tumiskan, masak elok tu. Nampak tu? Macam tu ya. Abang Haji suka biji mata ikan ni. Ini namanya ikan gurau ya, bukan ikan bergurau. Ada kacang lendih, ada tomato ya. Dapat tak tu? Kari kepala ikan Abang Haji namanya. Nak tahu resepi, tengok dekat rakaman video. Dekat boleh letak santan. Nampak tu saya letak santan sikit je. Dalam 3 sudu makan macam tu. Kacau. Matikan api. Dah siap ya. Kari kepala ikan Abang Haji kita, nama dia Yos. Nampak ke tidak tu? Alhamdulillah. Silakan cuba ya. Rakaman dia dekat IG Bawal Eksklusif. Ada nama, tajuk menu dia kari kepala ikan Abang Haji. Tu saya buat live, saya buat video tu. Ya. Ni dia kepala ikan ni, dia congkel mata dulu lah tu.
kari kepala ikan. Ada buah nanas kita tanam sendiri. Ada telur dadah sama nasi kak wok. Kita buat apa nama? Tak sayur. Ini sayur nasi kak wok kita ya. Bila ada solok ni, kalau tak ada tak jadi nasi kak wok. Lepas tu bertimun. Makan koktel je kan. So air ni ya, minuman ini ialah minuman yang segar sekali. Bahan-bahannya longan 1 tin. Longan bukan lychee, longan 1 tin. Lepas tu air teh bunga 1 apa nama? Dia panggil apa ni? 1 kotak besar. Sedap ni you all. Kan? Asyik bagi koktel aja. Lepas tu asam boy, bubuhlah 5-6 ketui, dan limau kasturi ni, buang biji dia, perah, campak dalam. Perah, campak dalam. Perah, campak dalam. Macam tu ya. Biji dia lah ni Mary. Dalam-dalamnya ada biji dia. Biji pahit kan? Pun dapat mana resepi ni? Pun custom Custom lah. Nampak refreshing lah, kreatif ya. Ada. Yummy ke tidak? Yummy. Letak ais segar kan? Nanti letak ais bila orang dah datang. Kalau letak ais sekarang dia tak rasa apa dah. Gula apa? Oh ni lah. Ini tak bubuh gula dah. Pasal apa? Longan ni dah manis. I see. Segarnya, Masya Allah. Bismillah. Ya Allah, sedapnya Intan. Sedap sungguh. Dah. Ambil tupak tu. Ambil je. Dia kena bubuh air dengan garam sikit supaya tak hitam. Sementara nak didihkan air apa nama tu. Ayam kita ni. Ayam kena potong kecil ya. Jangan potong banyak. Besar sangat nanti tak sedap. Okey, ni gulai kita. Makan dengan nasi kak wok. Bagi didih dulu. Sedap bau. Dah didih lagi kita masukkan sayur-sayur kemudian Jangan terlalu lembik sayur dia tak sedap. Nampak ni. Ni nampak rupa dia. Pecah minyak elok ya. Bau dia. Bau nasi kak wok tak? Macam tu lah. Belum apa nama tu, makan dengan sambal jantan, ulang timun. Masya Allah. Simple je. Aku rasa orang datang lebih suka makan macam ni kan. Sebab apa? Rendang lah. Okey, bila dah mendidih, buhlah kita punya sayur ni ya. Nampak je. Bubuh sayur. Sedap. Mary letak kat dapur ni, Mary. Memang kena besar-besar alam cili tu. Memang kena besar-besar alam. Dia bau lah, ada solok tu yang menyedapkan lagi masakan kita. I see. Nampak tu. Saat lagi makan ni, layan diri, ambil sendiri sini. Yelah, live apa? Apa kata live cooking? Live cooking. Ni dah basuh pun kena rendam juga. Ni terung ya. Sayur dia banyak sangat tak? Banyak-banyak lah, sedap makan sayur. Makan banyak-banyak siap untuk makan banyak sayur. Okey tu, terus sedap. Sayur banyak, lepas tu tak makan sayur. Saya makan. Garam ni biar ni, takut ni. Wah, warna-warni. Cantik lah pun kalau dia cantik. Kan? Gulai Kelantan.
Nama menu hari ni nasi Kak Wok. Tapi yang masak pun Haliza. So kek ni kalau guna kata apa, acuan ni dia kena sesuai ya. Kalau tidak melekat. Cacat gitu. Kalau buah batu tak jadi ya? Buah batu dia tak jadi kalau pakai acuan ni. Acuan ni dia manja sikit. Nodat ni manja dalam mahal. Dia bubur apa nama tu, bata ke tepung ke murah-murah dia melekat. Bijak. Tak jadi sikit kita. Lepas tu masukkan telur sebutir demi sebutir. Rahsia butter cake Puan Haliza yang orang kata sedap sangat tu, telur mesti telur segar yang beli dekat Jaya Grocer yang ada date tu, yang lambat lagi expired tu. Dan pastikan telur tu ya belum pecah. Ini yang mainkan peranan. Macam tepung ke susu ke tak kisah sangat. Telur dia. Belum lembut. Tunggu lembut sikit lagi. Telur grade A 4 biji. Kalau tak jumpa grade A tak apa, tapi kena timbang. 230 gram. Mesti tepat ukuran dia. Tak tepat ukuran dia tak sedap. Siap. Sekejap je. InsyaAllah sedap. Tambah lagi sedap. Lepas tu walaupun kita dah mixer dia, tapi nak sedap lagi kita kena guna tangan juga kacau dia ya. Berbunyi kan? Macam tu. Faham tak? Faham. Okey dah. Dan kita akan masuk sini lah. Dapur kita lebih kecil. Butter cake pula saya tak bubur pewarna ya. Tak memang dia. Kita buat butter cake yang original saja. Sekarang Ada bubur warna ke? adalah sedap juga bubur pewarna merah, kuning, hijau tu Oh, macam cantik macam kita kat kampung kan dulu. Tapinya kena jaga kesihatan. Pewarna-pewarna kurangkan. Okeylah. Makanan yang frozen kurangkan macam tu. Okay dah, ni bagi kat tuan tangan. 165 darjah kepanasan 40 minit. Berapa 5 minit? 40 je. Okay, start ke? Okey, selamat raya. Akhirnya. Masuk. Duduk dulu. Kita ada ayam dah masak ni, saya goreng. Terutama dekat nak sampai supaya panas-panas dia terus ni. Dalam bilik. Dalam bilik. Wow, ni hasil spring tadi ni. Tak melekat. Inilah hasilnya kita. Panas-panas. Bismillah. Itu. Anak lelaki terus putus saja beradik. Okey, ni lah kek yang di Anak lelaki ada hak lah adik-adik tunggu panas-panas. Ada stopper kan? Wow. Dia. Oh dia. Kali dia tengok depan mata. Puan. Dia selalu tengok video. Puan, sama tak kek yang dia makan last hari tu? Tak sama. Tu bunga lain, ini bunga lain ya. Ni. Panas ni. Mari kita fikir dulu. Awak dulu. Yang dulu mari. Jauh.
Wah, Hati tak pernah makan. Ha? Dia selalu tengok kat IG. Tak malu kau tunggu pinggir. Tak apa. So next time bawa penyalon terus lulus. Aduh, ada gift ya. Bismillah, apa ni? Masya Allah, cantiknya. Masya Allah. Ferrero Rocher ya. Ini, apakah ini? Wow. Terima kasih banyak ya, Datuk Chef Wan. Ni anak menantu tengah balik ni. Elok sangatlah tu. Menantu suka makan. Terima kasih banyak. Sama akak raya, mak Zahir dan Batin. Nanti Sarah makan ni. Terima kasih banyak. Cantik bekasnya. Lawa bekasnya. Nanti jangan layu-layuan, cintai kami antara nampak. Nanti jangan rindu-rinduan. Macam Cik Kapi ni. Sikit tak bawa peti. Tak bawa peti. Weh, ni peti ais buah Haiza. Weh, tak ada bau. Masih, weh.